Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kejap lagi nak buat satu pemasangan di Skudai Johor. Dah sampai dah. Dah siap. Dah flash je. Ada warna kan dah jenis? Ada warna lagi kan? Dengan sudu yang sama. Wey, Masya Allah. Ada warna kan dia hilang? Jenis. Betul, betul-betul air tapi saya ni kotor ke? Dah kena tukar ke? Tak boleh pakai ke? Okey, jawapannya dua-dua ni air minum boleh minum. Air bersih. Ni air tapis juga air bersih, ni air tapis juga air bersih. Tapi dia berbeza adalah fungsi dia antioksidan. Dia tak boleh buang racun tadi. Yang ini dia ada antioksidan. Iaitu kita punya hidrogen. Dia alkali juga. Kalau kita minum banyak, dia tak ada masalah. Dia semakin hari semakin bagus untuk kesihatan kita. Kalau kita minum dekat luar kat air apa, mak-mak mana ada hidrogen? Air masak biasa je. Balik rumah minum air hidrogen. Tu dia ke. Pun dia kan dia Bilas balik. bilas balik.